Kisah 23 pelajar berani di Kuala Lumpur. Revolusi Kejujuran. 17 November 2024. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. CLIA. 23 pelajar sekolah menengah berkumpul di KLIA, bersiap untuk menaiki penerbangan ke Taiwan. Program pertukaran budaya ini, yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sepatutnya menjadi kempen promosi yang mempamerkan keunggulan sistem pendidikan awam Malaysia. Namun, 2 minggu kemudian, tiada seorang pun daripada 23 pelajar itu pulang mengikut jadual. Lebih tepat lagi, mereka enggan pulang. Di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Taoyuan, pelajar-pelajar itu secara kolektif menolak arahan untuk kembali ke Malaysia dan mengumumkan hasrat mereka untuk terus berada di Taiwan. Insiden luar biasa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia oleh CNN dan BBC. Mengapa pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelum ini, yang didalangi oleh anak perempuan Menteri Pendidikan Malaysia, boleh berlaku? Berikut adalah catatan mengejutkan tentang 48 jam yang menggoncang pandangan dunia ke semua 23 pelajar ini. Langgan dan tekan butang suka adalah motivasi besar untuk menghasilkan video. Jika anda menonton hingga akhir, anda juga akan faham mengapa mereka enggan pulang. Hai semua, nama saya Nur Olivia Johari. Saya berumur 16 tahun dan belajar di Maktab Sultan Abu Bakar, MSAB, di Johor Bahru, Malaysia. Saya perlu beritahu anda siapa ibu saya terlebih dahulu. Puan Kartini Johari, Menteri Pendidikan Malaysia. Pada awal November 2024, sekolah saya menerima memo mengenai program pertukaran budaya Taiwan. Kandungannya adalah lawatan 2 minggu ke Taipei untuk berinteraksi dengan pelajar Taiwan dan membandingkan sistem pendidikan kedua-dua negara. Saya tidak berfikir panjang dan terus menghantar borang permohonan. Lagipun ini bermakna 2 minggu cuti sekolah. Tetapi, ibu memanggil saya masuk ke pejabatnya. 8 November, 6, petang. Tingkat 7 Bangunan Pentadbiran Negeri Johor. Ibu, si Menteri, memegang borang permohonan saya. Olivia, kamu terpilih, katanya. Tetapi ini bukan pertukaran biasa. Ini adalah projek yang saya rancang untuk menunjukkan keunggulan pendidikan Malaysia. Ia adalah aktiviti promosi kerajaan. Saya terkejut. Jadi, saya alat propaganda? Ibu mengangguk. Kamu akan mencari kelemahan sistem Taiwan dan menunjukkan betapa majunya Malaysia. Media tempatan juga akan ikut serta. Saya membantah. Saya hanya mahu melancong, bukan terlibat dalam sandiwara politik. Tetapi ibu bertegas. Ini bukan pilihan. Ini tanggungjawab kamu. Sebagai anak menteri, kamu ada tugas. Maka, saya menjadi salah seorang daripada 23 pelajar yang terpilih. Sebenarnya, saya dipilih dahulu. Dan 22 pelajar lain dipilih kemudian. Sebanyak RM700,000 diperuntukkan untuk projek ini, bermakna purata bajet setiap pelajar melebihi RM30,000. 16 November. Malam sebelum berlepas, ibu memberi saya satu dokumen tugasan 3 helai kertas A4. Kandungannya, perhatikan ketidakselesaan pengangkutan awam Taiwan, infrastruktur yang ketinggalan, masalah kebersihan, dan kumpulkan bukti bergambar. Saya memasukkan dokumen itu ke dalam beg. Jujur, pada masa itu, saya fikir ibu saya betul. Saya percaya bahawa walaupun ekonomi Taiwan maju, infrastruktur kehidupan sebenar mereka pasti tidak sebaik Malaysia. Lagipun, Kuala Lumpur adalah salah satu bandar paling selesa untuk didiami di Asia Tenggara. 17 November, 9, pagi. KLIA. 23 pelajar, 3 guru pengiring, dan 5 kaki tangan penyiaran awam Malaysia berkumpul. Ibu datang ke lapangan terbang untuk berucap. Anda mewakili Malaysia. Pamerkan keunggulan sistem kita dengan bangga. Pada masa itu, saya tidak terfikir bahawa saya akan mengecewakan ibu. Lebih tepat, saya tidak pernah terbayang bahawa 48 jam kemudian, saya akan menuntut permohonan maaf daripada ibu. Penerbangan Eva Air berlepas. Selama 10 jam 30 minit penerbangan, saya melihat keluar tingkap, tertanya-tanya bagaimana rupa saya 2 minggu kemudian. Saya tidak tahu bahawa saya tidak akan pulang mengikut jadual.
18 November 2024, 2030 petang, Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Taoyuan. Setelah selesai prosedur imigresen, kami menaiki bas khas. Perjalanan ke Taipei mengambil masa kira-kira sejam. Pemandu berkata, "Para pelajar sekalian, kita akan berhenti rehat 10 minit di kawasan rehat dan rawat RER di tengah perjalanan." Pada masa itu, saya masih memandang ringan. Kawasan rehat mungkin hanya tempat ada tandas. R di Lebuh Raya Malaysia selalunya hanyalah kedai serbaneka kecil yang terletak di sebelah stesen minyak. 3:15 petang. Bas memasuki kawasan R Ching Shui di Lebuh Raya Nasional 3. Pemandangan yang terbentang di hadapan saya membuatkan saya terdiam. Ini tempat rehat. Rakan saya, Amirul, yang duduk di sebelah saya, menjerit. Ini pusat beli belah. Kesemua 23 pelajar yang turun ternganga. Bangunan besar setinggi 3 tingkat. Tempat letak kereta yang kemas dan teratur. Pelbagai jenis papan tanda. Malah ada akuarium gergasi. Adakah ini benar-benar tempat rehat lebuh raya? Saya teringat dokumen tugasan yang ibu berikan. Perhatikan infrastruktur awam yang ketinggalan. Tetapi apa yang ada di hadapan saya bukan sahaja tidak ketinggalan, malah kelihatan lebih bersih daripada restoran biasa di Kuala Lumpur. Masuk ke tingkat 1, kejutan yang lebih besar menanti. Kedai serbaneka rangkaian, kafe berjenama, medan selera, kedai cenderamata semuanya penuh sesak. Saya melihat papan harga. Nasi daging lembu rebus, $150 Taiwan, NTD. Nasi tulang babi, 120 NTD. Jika ditukar kepada ringgit Malaysia, RM, ia kira-kira 20 dan RM16. Untuk makanan setara di KL, saya perlu membayar sekurang-kurangnya RM35. Tetapi kejutan sebenar ialah tandas. Saya berdiri di hadapan pintu tandas di tingkat 1. Tidak percaya dengan mata saya. Skrin elektronik di atas pintu masuk menunjukkan sedang digunakan 3 orang. Kekosongan 8 petak. Anggaran masa menunggu tiada. Paparan pintar masa nyata untuk kekosongan tandas. Saya segera mengeluarkan telefon pintar dan mengambil gambar. Tetapi ini bukan bukti yang ibu mahukan. Ini bukan masalah. Tetapi inovasi. Masuk ke dalam tandas. Pemandangan yang lebih menakjubkan. Setiap bilik dipasang dengan mangkuk tandas bidet. Sinki basuh tangan adalah automatik. Tiada setitik air pun di lantai. Sangat bersih. Kertas tandas dan sabun mencukupi. Malah ada bilik khas untuk menukar lampin bayi dan menyusu. Saya membasuh tangan di sinki. Melihat diri saya di cermin. Saya keliru. Betul ke ini? Asia yang saya tahu bukan tempat begini. Media dan buku teks tidak pernah menunjukkan ini. Selepas keluar, rakan-rakan saya semua sibuk mengambil gambar dengan telefon. Cikgu Jamil, guru pengiring, datang menghampiri. Olivia, ini agak pelik, kan? Ini bukan macam tempat rehat, macam pusat kebudayaan bersepadu. Saya mengangguk. Pada masa itu, saya sedar bahawa tugasan yang ibu berikan adalah salah sejak awal. Beliau menyuruh saya mencari masalah, tetapi saya tidak nampak sebarang masalah. 10 minit waktu rehat tamat. Kami kembali ke bas, tetapi suasana di dalamnya telah berubah sepenuhnya. Pelajar-pelajar berbincang dengan penuh semangat. Wah, alangkah baiknya kalau lebuh raya Malaysia ada benda macam tu. Kita cuma stesen minyak. Skrin pemantauan tandas tu memang gila. Kenapa KL tak ada? Saya melihat keluar tingkap sambil berfikir. Ini baru permulaan. Apa yang akan kami lihat di Taipei? Bagaimana saya harus melaporkannya kepada ibu? Saya tidak tahu bahawa 48 jam kemudian, saya akan menolak arahan pulang ibu saya. 18 November 2024, 4:30 petang. Kami tiba di homestay di daerah Sinyi, Taipei. Walaupun guru pengiring menyuruh kami berehat selepas meletakkan beg, kesemua 23 pelajar berkumpul di lobi sambil bermain telefon. Amirul berkata, "Olivia, boleh saya post gambar R tu kat Instagram?" Saya mengangkat bahu. Apa masalahnya? Hanya gambar melancong.
Pada masa itu, saya tidak tahu gelombang apa yang akan dicetuskan oleh gambar itu. Amirul menulis di bawah gambar skrin elektronik tandas R Ching Shui R Lebuh Raya ada sistem panduan tandas pintar. Kenapa Malaysia tak ada? 10 minit selepas gambar itu dimuat naik, telefon Amirul mula bergetar dengan kuat. Komen membanjiri. 2,000 dalam 30 minit, 5,000 dalam sejam. Ya Allah, betul ke ni? Malaysia patut buat ni. Malunya kita. Rakan-rakan lain juga mula memuat naik gambar. Bahagian dalam R. Medan selera. Kedai serba nikah. Tempat letak kereta. Semuanya menjadi bahan untuk post. Tagar yang digunakan ialah Taiwan Highway Rest Stop dan Waikan Malaysia Dorothy's. Pukul 6 petang, saya pun memuat naik gambar. Walaupun saya tahu akaun Facebook ibu saya mengikuti Instagram saya. Saya tidak ada sebab untuk menyembunyikannya. Kerana saya hanya menunjukkan apa yang saya lihat. Kandungan.post. Saya. Hari pertama di Taiwan. Semua tanggapan saya tentang infrastruktur awam sedang digoncang. 30 minit kemudian, ibu menelefon. Walaupun sudah 1:30 pagi di Kuala Lumpur, ibu pasti belum tidur. Olivia. Saya nampak gambar yang kamu muat naik. Suara ibu kedengaran dingin. Itu laporan terpilih. Kamu cuma tunjukkan yang baik. Saya suruh kamu cari masalah. Saya membalas. Saya tak nak bohong. Apa yang saya nampak memang R yang bersih dan terurus. Saya tak nampak masalah. Ibu mengeluh. Olivia, kamu masih muda. Kamu tak faham politik. Ini bukan perjalanan biasa. Ini melibatkan reputasi kerajaan kita. Selepas meletakkan telefon, saya keliru. Mengapa reputasi kerajaan lebih penting daripada kejujuran saya? Tidakkah saya boleh mengatakan apa yang saya lihat? Pukul 8 sen malam, kru wartawan penyiaran awam Malaysia meminta wawancara. 5 orang pelajar dipilih, termasuk saya. Lagipun, saya anak menteri. Wartawan bertanya. Olivia, apakah tanggapan pertama anda setibanya di Taiwan? Saya menjawab dengan jujur. Ia berbeza daripada yang saya jangkakan. Saya sangat terkejut, terutamanya tahap R Lebuh Raya. Ia nampak jauh lebih maju daripada Malaysia. Ekspresi wartawan menjadi kaku. Pernyataan ini sukar untuk disiarkan, Olivia. Boleh tak anda bercakap dengan lebih neutral? Contohnya, katakan kedua-dua negara ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya menggeleng. Saya cakap apa yang saya nampak. Bukankah itu neutral? Wawancara berakhir dengan kekok. Malam itu, saya berbaring di katil sambil melihat siling. Esok, kami dijadualkan menaiki MRT Taipei. Bagaimana perbandingannya dengan LRT, MRT Kuala Lumpur? Pemberitahuan telefon berbunyi tanpa henti. Komen pada post Instagram saya melebihi 1,000. Kebanyakannya daripada rakyat Malaysia. Anak menteri cakap benar. Akhirnya ada orang jujur. Olivia. Teruskan. Post. Pada masa itu, saya sedar bahawa post saya bukan lagi hanya catatan perjalanan. Ia telah menjadi kenyataan politik, dan saya telah pun melangkah ke jalan yang ibu saya tidak mahu saya lalui. 19 November 2024, 10:00 pagi. Kami berdiri di pintu masuk stesen MRT City Hall. Guru pengiring berkata, hari ini kita akan menaiki MRT Taipei laluan Banqiao untuk ke Simending. Ini pengalaman pengangkutan awam. Jujur, saya tidak mempunyai banyak harapan. Apa bezanya MRT dengan LRT? MRT KL. Bukankah ia hanya kereta api elektrik di atas landasan? Tetapi sejak saat kami menuruni tangga, rasanya sedikit berbeza. Pertama, stesen itu sangat luas dan terang. Kebanyakan stesen LRT, MRT KL sempit dan ringkas, tetapi stesen City Hall terasa seperti pusat membeli belah bawah tanah gergasi. Apabila melalui pintu masuk, rakan saya, Marzuki, menjerit, ada lift. Kebanyakan stesen kita cuma ada tangga. Guru pengiring menjelaskan. Difahamkan. Kebanyakan stesen MRT di Taiwan dipasang dengan lift dan eskalator. Di Malaysia,
Hanya 26% stesen di Lembah Klang yang ada. Apabila tiba di platform, saya meragui mata saya. Terdapat dinding kaca antara platform dan landasan. Pintu platform screen doors. PSD. Saya hanya pernah melihatnya dalam buku. Ini adalah sistem yang tiada di KL. Guru pengiring menjelaskan. PSD adalah peranti keselamatan untuk penumpang, menghalang orang daripada jatuh ke landasan. Taiwan telah mula menggunakannya secara meluas sejak dahulu. Yang paling menakjubkan ialah papan paparan elektronik. Kereta api ke arah Tamsui akan tiba dalam kira-kira 2 minit 30 saat. Paparan masa nyata sehingga saat. Di KL, ia hanya memaparkan dalam unit minit seperti 2 minit atau 5 minit. Kereta api tiba. Saya dengar kekerapan adalah setiap 3 minit. LRT, MRT KL. Walaupun pada waktu puncak, memerlukan 6 hingga 7 minit. Saya menaiki kereta api dan melihat sekeliling. Dalam gerabak, tiada setitik pun kekotoran. Lantai berkilat sehingga memantulkan cahaya. Walaupun pada pertengahan November, penghawa dingin di dalam gerabak sangat selesa dan kuat. LRT, MRT KL sering panas dan berbau. Tetapi di sini, udaranya sangat bersih. Tempat duduk, walaupun plastik, sangat bersih. Tempat duduk keutamaan berwarna biru tua juga jelas kelihatan. Amirul menjerit sambil memegang telefonnya. Ada Wi-Fi. Percuma. Saya turut mengesahkan. Ya, betul. Wi-Fi TD free. Dan kelajuannya pantas. Sepanjang 20 minit perjalanan ke Simending, saya memerhatikan sekeliling. Skrin paparan di dalam gerabak menunjukkan stesen dalam bahasa Mandarin, Inggeris, Jepun dan Korea. Pengumuman audio turut disertakan bahasa Taiwan dan Hakka. Maklumat pertukaran dikemas kini dalam masa nyata. Yang paling mengagumkan ialah orang ramai. Walaupun ramai, mereka semua teratur. Garisan beratur dilukis di lantai. Orang yang turun keluar dahulu, kemudian barulah orang yang naik masuk. Yang paling mengejutkan, tiada sesiapa pun makan atau minum di dalam gerabak. Guru berkata, makan atau minum di MRT akan didenda berat, jadi ia mengekalkan kebersihan yang melampau. Jujur, KL agak huru-hara dan kotor. Tiba di stesen Simending. Berjalan di koridor. Terdapat karya seni yang dipamerkan di dinding. Stesen MRT seperti galeri seni. Saya dengar ini dipanggil seni awam. Keluar dari stesen, rakan-rakan berkumpul. Mereka semua kelihatan teruja. Olivia, ini memang gila. KL tak mampu buat macam ni. Saya mengeluarkan telefon pintar saya dan memulakan siaran langsung TikTok. Penonton masa nyata segera melebihi 3,000 orang. Kebanyakannya rakyat Malaysia. Saya berkata ke kamera, semua. Saya menaiki MRT Taipei. Sejujurnya, LRT, MRT KL tidak dapat dibandingkan. Kekerapan 3 minit, PSD. Wi-Fi percuma. Dan kebersihan melampau yang dibawa oleh larangan makan. Minum. Kiraan detik masa nyata. Semua ini adalah perkara asas di sini. Bahagian komen meletup. Tak masuk akal. KL kena kejar ni. Memalukan. Pada masa ini, satu komen menarik perhatian saya. Mak kamu akan benci ni. Betul. Ibu saya pasti sedang menonton siaran langsung ini sekarang kerana di KL, ia adalah 7,0 malam dan dia pasti marah. Tetapi saya tidak mematikan siaran langsung. Sebaliknya saya berkata, semua, saya hanya cakap apa yang saya lihat. Ini kebenaran. Dan ini realiti yang kita semua patut tahu. Penonton siaran langsung melebihi 5,000 orang. Pada masa itu, saya sedar tiada jalan kembali. Saya telah mula mengatakan kebenaran yang ibu saya tidak mahu lihat. 19 November 2024. 9:00 malam. Kami tiba di sebuah resort mata air panas 24 jam di Beitou, Taipei. Ia dipanggil Huangchi Hot Spring Resort. Guru pengiring berkata, hari ini kita akan mengalami budaya mata air panas Taiwan. Ada kolam awam dan kawasan rehat 24 jam. Ia ruang yang sangat unik. Sejujurnya, saya tidak teruja. Mandi air panas bukankah hanya tempat mandi? Apa bezanya dengan bilik mandi di kolam renang awam KL?
Kami membayar yuran masuk di pintu masuk. RM500 seorang. Kira-kira RM70. Memandangkan bayaran masuk sekali ke kolam renang awam KL ialah 10, ini terasa mahal sedikit. Tetapi kaki tangan berkata, anda boleh menggunakan mata air panas terbuka 24 jam, sauna, restoran, kawasan rehat, termasuk semua kemudahan. Tunggu sebentar. 24 jam? 70? Dan boleh bermalam? Saya seolah-olah tidak dapat membuat pengiraan dengan betul. Harga homestay semalam di KL sekurang-kurangnya RM150. Di sini, RM70 boleh tinggal 24 jam. Kami pergi ke bilik mandi yang berasingan untuk lelaki dan wanita. Sebaik sahaja masuk ke bilik persalinan saya ternganga. Ia seperti spa hotel mewah. Loka yang bersih. Peralatan mandian percuma. Pengering rambut. Malah produk penjagaan kulit. Masuk ke bilik mandi. Pemandangan yang lebih menakjubkan. Mata air panas putih. Mata air panas hijau. Kolam air sejuk. Kolam hidroterapi. Lebih daripada 10 jenis. Kawasan sekeliling dihiasi dengan landskap Taman Jepun. Kolam renang awam KL hanya ada bilik pancuran mandian. Dan selalunya kotor. Yang mengejutkan. Terdapat juga bilik sauna dan wap. Setelah berendam selama sejam, kami menukar pakaian kasual dan pergi ke kawasan makan awam. Kerana ia kawasan awam, saya berjumpa semula dengan rakan-rakan saya. Mereka semua kelihatan santai. Pukul 11.00 semalam, kami berkumpul di restoran dalam resort. Melihat menu, nasi daging lembu, bubur makanan laut, sia olong bau, plat luwe, daging rebus. Harga antara 150 hingga 300 NTD. Kira-kira sepertiga harga restoran di KL. Saya memesan nasi daging lembu dan juga minuman sukan dan telur rebus air panas. Onsen, tamago, yang dikatakan diminum oleh orang Taiwan selepas berendam. Telur rebus air panas itu lembut dan lazat. Kami makan dengan berselera. Selepas tengah malam, rakan-rakan mula bergerak ke kawasan rehat. Di sini, anda tidak tidur di lantai, tetapi terdapat deretan kerusi santai individu berkuasa yang selesa. Malah setiap kerusi mempunyai TV peribadi kecil dan selimut disediakan. Saya berbaring di kerusi. Melihat pemandangan malam di luar tingkap. RM70 untuk menikmati semua ini. Di KL. Untuk menginap di hotel, anda perlu membayar sekurang-kurangnya 151 dan tidak termasuk sarapan. Fasilitasi seperti mata air panas atau spa. Jangan harap. Pukul 2.00 pagi. Saya tidak dapat tidur dan pergi ke ruang perbualan. Di sana, saya bertemu beberapa rakan. Mereka semua berbual dengan teruja. Marzuki berkata, Olivia, ini betul-betul gila. Golongan berpendapatan rendah cuma perlu RM70 untuk guna. Gelandangan di KL tak ada tempat nak pergi dalam cuaca sejuk, tapi kat sini dengan RM70, mereka boleh tidur nyenyak 24 jam dengan air panas. Amirul menambah, inilah faedah sosial sebenar. Kan? Bukan hotel mahal, tapi ruang yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Di KL, semuanya mahal. Orang miskin tak mampu guna. Saya mengeluarkan telefon saya dan memuat naik IG story. Saya menyertakan gambar kerusi santai resort mata air panas itu dan menulis 24 jam, 70 spa, sauna, makan, kerusi santai mewah semua termasuk. Kenapa KL tak ada kemudahan awam sebegini? 3 jam kemudian, ibu menelefon dengan panggilan kecemasan. Di KL sudah 10.00 pagi. Suara ibu bergetar. Olivia, segera padam pos. Itu. Kamu tahu apa yang kamu buat? Kamu serang kerajaan. Media sosial kamu sekarang tersebar di seluruh Malaysia. Pembangkang guna ini untuk menyerang saya. Saya menjawab dengan tenang. Mark, saya cakap fakta. Resort mata air panas di sini memang 70 dan boleh guna 24 jam. Adakah sebarang pembohongan dalam apa yang saya katakan? Ibu menjerit. Balik segera. Projek dibatalkan. 20 November 2024, 7.00 pagi. Kami sedang bersarapan bubur dan lauk pauk di restoran.
Tiba-tiba, Cikgu Jamil bergegas masuk. Ekspresinya sangat serius. Para pelajar sekalian, notis kecemasan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan arahan untuk menamatkan projek serta-merta. Semua mesti menaiki penerbangan dari Taoyuan ke KLIA petang ini jam 6 petang. Restoran serta-merta riuh. Apa? Kenapa tiba-tiba? Kita ada seminggu lagi. Cikgu Jamil memandang saya. Olivia, ini arahan langsung dari ibu kamu. Post, media sosial kamu telah menjadi isu politik. Difahamkan, pembangkang sedang menyerang kerajaan menggunakan isu ini. Saya berdiri. Cikgu, saya tak nak balik. Apa? Cikgu Jamil kelihatan terkejut. Saya tak nak balik. Saya tak bohong. Saya cuma cakap apa yang saya nampak. Kenapa ini jadi masalah? Olivia, kamu masih bawah umur. Kamu perlu dengar arahan ibu bapa. Cikgu Jamil cuba memujuk. Tetapi saya menggeleng. Pada masa ini, Amirul berdiri. Saya pun tak nak balik. Olivia betul. Kita nampak kebenaran. Kenapa nak sembunyikan? Marzuki turut berdiri. Saya pun. Ini program pendidikan, kan? Kita sedang belajar. Kenapa nak batalkan? Seorang, dua, tiga orang. Akhirnya, kesemua 23 pelajar berdiri. Kami enggan pulang. Cikgu Jamil panik. Pelajar, ini pembangkangan kolektif. Ini akan jadi masalah besar. Fikirkan ibu bapa kamu. Saya menjawab, Cikgu. Ibu bapa kami pun patut tahu kebenaran. Kalau Malaysia benar-benar negara maju, apa salahnya belajar kelebihan negara lain? 10.00 pagi. Pejabat Menteri Pendidikan Malaysia. Ibu saya menghubungi panggilan video. Ini adalah perjumpaan di mana kesemua 23 pelajar berkumpul. Olivia dan pelajar-pelajar sekalian. Wajah ibu kelihatan letih. Post media sosial kamu telah mencetuskan gelombang besar. Pembangkang menyerang kerajaan kerana menipu rakyat. Media melaporkan infrastruktur Malaysia yang ketinggalan. Saya bertanya, Mak, salah kami ke? Kami bohong ke? Ibu terdiam, kemudian berbisik, tidak, ia bukan pembohongan. Tetapi ia telah menjadi isu politik sensitif. Menjadi anak menteri adalah masalah. Jadi, Mak nak saya bohong? Cakap yang baik itu buruk, yang bersih itu kotor, yang maju itu ketinggalan? Ibu memejamkan mata. Selepas seketika, beliau berkata, Olivia, tolonglah balik. Ini masalah yang saya tak mampu tanggung. Saya menggeleng. Mak, saya takkan balik. Kami 23 orang semua berpendapat sama. Kami nak tinggal lagi seminggu untuk belajar. Panggilan video terputus. 30 minit kemudian, berita mengejutkan tersiar. Ia adalah hadas CNN Breaking News. 23 pelajar Malaysia enggan pulang kerana keunggulan infrastruktur Taiwan. BBC turut melaporkan. Pelajar tahan arahan menteri. Krisis politik di Malaysia. Saya melihat telefon. Dan dengan tangan yang menggeletar, saya memulakan siaran langsung TikTok. Penonton masa nyata segera melebihi 20,000 orang. Saya berkata ke kamera, semua, kami 23 orang memutuskan untuk tidak pulang ke Malaysia. Kami mahu belajar lebih banyak di sini. Kami mahu tahu kebenaran. Dan kami percaya rakyat Malaysia juga patut tahu kebenaran ini. Bahagian komen meletup. Berani, lawan demi kebenaran. Mak kamu akan bangga. Tetapi komen terakhir itu salah. Ibu saya tidak akan bangga. Kerana ibu saya kini menghadapi krisis politik. 20 November 2024, 3:00 petang, kami berkumpul di sebuah kafe di daerah Songshan, Taipei. Kami menggunakan komputer riba untuk mencari berita dari seluruh dunia. Kisah kami menjadi tajuk utama di laman utama CNN. Pelajar pemberontak Malaysia dedahkan jurang infrastruktur. BBC mengeluarkan laporan analisis yang lebih terperinci. 23 remaja temui sesuatu yang menggoncang negara. The New York Times malah menerbitkan editorial. Apabila pelajar melihat apa yang ahli politik tidak mahu tunjukkan. Amirul menjerit. Kami masuk majalah Time. Memang benar. Di laman utama majalah Time, gambar saya diperbesarkan.
Tajuk: Olivia, 16 tahun, melawan ibunya untuk menyatakan kebenaran. Membaca laporan itu, jantung saya berdebar kencang. Adakah ini benar-benar kisah saya? Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. 5,0 sen petang. Cikgu Jamil bergegas masuk. Pelajar, perkara besar berlaku. Perdana Menteri Malaysia sendiri telah mengeluarkan kenyataan. Kami melihat skrin komputer riba. Perdana Menteri Malaysia sedang mengadakan sidang media. Saya menghormati keberanian yang ditunjukkan oleh Nur Olivia Johari dan 23 pelajar. Perdana Menteri berkata, mereka telah mengatakan apa yang mereka lihat dengan jujur. Ini menyampaikan mesej penting kepada kita. Kita mesti belajar. Perdana Menteri menyambung. Saya mengarahkan Menteri Pendidikan BC untuk menghormati hak pendidikan pelajar-pelajar ini. Kerajaan akan menyokong mereka untuk menyelesaikan program 2 minggu mengikut jadual. Kafe itu dipenuhi sorakan. Kami menang. Kami benar-benar menang. Tetapi perasaan saya bercampur baur. Ini bukan kemenangan kerana ibu saya kini menghadapi tekanan yang besar. 7:00 malam. Ibu menelefon lagi. Kali ini, panggilan peribadi. Olivia. Suara ibu sangat letih. Kamu menang. Perdana Menteri campur tangan sendiri. Kamu boleh tinggal selama 2 minggu, mengikut jadual. Saya bertanya dengan berhati-hati, Mak okey ke? Ibu ketawa pahit. Macam mana nak okey? Pembangkang minta saya letak jawatan. Media menuduh saya menggunakan anak sendiri sebagai alat politik. Sokongan undi merudum. Maaf, Mak. Saya ikhlas. Ibu mengeluh. Tak perlu minta maaf. Kamu buat perkara yang betul. Saya yang salah. Saya mengakuinya. Pengakuan ini membuatkan saya terdiam. Olivia, ibu berkata, perhatikan apa yang kamu lihat hingga akhir, kemudian balik dan beritahu rakyat Malaysia kebenaran. Betapa ketinggalannya kita. Betapa kita perlu belajar. Selepas meletakkan telefon, saya menangis lama. Walaupun ibu saya menghadapi tekanan politik yang besar, beliau tetap menyokong saya. 9, malam. Kami sekali lagi memulakan perjalanan di Lebuh Raya, kali ini dari Taipei ke Kaohsiung. Kami melalui RRR Sihu dan RRR Tayan di tengah perjalanan. Rakan-rakan saya teruja dan mengambil gambar, tetapi saya berjalan dengan tenang di RRR, tenggelam dalam fikiran. Adakah semua ini benar-benar berlaku? Perjalanan 23 orang remaja kami menjadi berita antarabangsa. Perdana Menteri Malaysia campur tangan sendiri. Ibu menghadapi krisis politik. Di jejantas RRR Sihu. Melihat langit malam, saya sedar. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah persoalan yang dilemparkan oleh 23 remaja kepada dunia. Adakah apa yang kita pelajari itu benar? Adakah buku teks itu segalanya? Apakah piawaian negara maju? Dan soalan yang paling penting, adakah kita mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran? 25 November 2024. Seminggu selepas kami tiba di Taiwan. Sepanjang tempoh ini kami mengikut jadual, mengalami pelbagai MRT, bas, lebuh raya, resort mata air panas, pasar malam dan taman di Taipei. Setiap malam kami memuat naik apa yang kami lihat di media sosial. Mengapa tandas awam Taiwan begitu bersih? Mengapa terdapat begitu banyak kedai serbaneka? 24 jam. Mengapa tambang teksi begitu murah? Setiap satu adalah persoalan. Dan pada masa yang sama, teguran kepada Malaysia. Petang itu, jam 3:01 petang, Dewan Undangan Negeri Johor mengadakan pendengaran kecemasan. Topiknya, infrastruktur awam dan sistem pendidikan. Ibu saya hadir sebagai saksi. Kami berkumpul di lobi Homestay Taipei untuk menonton siaran langsung. Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun, pembangkang sedang menyerang ibu dengan tajam. Menteri, anda menghantar pelajar untuk mencari masalah Taiwan, tetapi pelajar sebaliknya menemui masalah Malaysia. Apa pandangan anda? Ibu perlahan-lahan berdiri di hadapan mikrofon. Pertama sekali, saya perlu minta maaf. Suaranya bergetar. Saya telah memberikan tugasan yang berat sebelah kepada anak perempuan saya dan 23 pelajar. Saya suruh mereka cari masalah Taiwan. Itu bukan pendidikan.
Itu propaganda politik. Dewan menjadi senyap. Ibu berkata. Dan saya juga ingin memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Saya sentiasa percaya kita adalah negara maju, sistem kita yang terbaik, tetapi itu adalah keangkuhan. Kita mesti belajar. Adun pembangkang bertanya. Secara spesifik, apa yang perlu dipelajari? Ibu membuka komputer riba. Skrin memaparkan gambar Instagram saya. Sila lihat ini. Sistem panduan tandas pintar di RR Lebuh Raya. Adakah kita ada di Malaysia? Tiada. Kebanyakan stesen MRT dipasang dengan lift dan eskalator. Kita hanya ada 26%. Kekerapan 3 minit Wi-Fi percuma dan kebersihan melampau kerana larangan makan, minum. Adakah kita ada? Suara ibu semakin kuat. Dan resort mata air panas 24 jam. Kemudahan awam yang boleh digunakan dengan hanya RM70. Mandi, sauna, kerusi santai elektrik, makan. Semua termasuk. Berapa ramai gelandangan di Kuala Lumpur yang tiada tempat untuk pergi pada musim sejuk? Dewan menjadi gempar. Ibu mengakhiri dengan berkata, saya telah berkhidmat sebagai Menteri Pendidikan selama 15 tahun. Tetapi saya seperti katak di bawah tempurung. Anak perempuan saya dan 23 pelajar melihat dunia yang lebih besar daripada saya. Saya mesti belajar daripada mereka. Kemudian ibu menundukkan kepalanya. Rakyat sekalian, saya minta maaf. Saya akan meletak jawatan. Lobi serta-merta sunyi. Rakan-rakan saya semua terkejut melihat skrin. Saya menangis dan menghantar mesej teks kepada ibu. Mak, jangan letak jawatan. Mak telah tunjukkan keberanian untuk mengakui kesilapan. Sekarang giliran Mak untuk mengubah Malaysia. Tolonglah. 5 minit kemudian, ibu membalas. Olivia, terima kasih. Mak bangga dengan kamu. Dengan kamu semua 23 orang. Mak takkan letak jawatan. Sebaliknya, Mak akan menggunakan keberanian ini untuk menjadikan Malaysia seperti Taiwan. Malam itu, Dewan Undangan Negeri Johor meluluskan resolusi kecemasan untuk membentuk Jawatan Kuasa Khas Penanda Aras Infrastruktur Awam Taiwan. Bajet RM25 juta diperuntukkan. Dan projek pemodenan pengangkutan awam KL akan dimulakan pada 2025. CNN melaporkan 23 remaja yang mengubah sebuah negara dalam seminggu. BBC memilih tajuk, Kuasa Kebenaran. Bagaimana kejujuran pelajar memicu pembaharuan politik. Majalah T mencalonkan saya sebagai calon remaja terbaik tahunan. Tetapi saya lebih gembira daripada itu. Ibu saya meminta maaf. Ibu saya berkata beliau akan belajar. Itulah kemenangan terbesar. 1 Disember 2024. Kami menamatkan program 2 minggu mengikut jadual dan tiba di lapangan terbang Taoyuan. Kali ini, tiada siapa yang enggan pulang. Di balai berlepas, saya berpaling buat kali terakhir melihat Taiwan. 2 minggu ini, negara ini telah mengubah pandangan dunia saya sepenuhnya dan mengubah hidup kesemua 23 pelajar. Pesawat berlepas. Amirul di sebelah saya berkata, Olivia, kita betul-betul cipta sejarah, kan? Saya mengangguk. Ya, kita ciptanya. Kita 23 orang. Mac 2025. Netflix mengeluarkan dokumentari bertajuk The 23 Who Changed Everything. Dihasilkan dalam tempoh 3 bulan dengan bajet RM10 juta. Dokumentari itu disiarkan di 127 negara di seluruh dunia dan mencatat rekod tontonan 8 juta jam. Nur Olivia Johari dan 22 rakannya menjadi tokoh dunia dalam sekelip mata. Di Kuala Lumpur, projek pemodenan pengangkutan awam dimulakan pada 2025. Pemasangan PSD, mengurangkan kekerapan, dan menyediakan Wi-Fi percuma semuanya berdasarkan sistem Taiwan. Dan pada Jun 2025, resort mata air panas awam pertama di KL dibuka. Namanya Pusat Kesihatan Olivia. Beroperasi 24 jam, yuran masuk RM70. Sambutan rakyat adalah sangat luar biasa. Menteri Pendidikan Malaysia, Puan Kartini Johari, tidak meletak jawatan. Sebaliknya, beliau mengetuai projek inovasi infrastruktur awam memimpin perubahan di Malaysia. Pada Oktober 2025,
beliau menerima anugerah Inovasi Pentadbiran Awam yang dianugerahkan oleh Kerajaan Taiwan. Nur Olivia Johari disenarai pendek sebagai salah seorang daripada 10 calon terakhir Time Person of the Year 2025. Beliau turut menerima jemputan kemasukan ke Harvard University, Stanford University, dan MIT. Pemberontakan kecil yang bermula dalam 48 jam telah mengubah dunia. 23 remaja membuktikan bahawa keberanian untuk mengatakan kebenaran boleh mengubah segalanya.